Sabda Rasulullah SAW, dunia itu ibarat bangkai. Wa tullabuha, yang mengejar bangkai itu ialah al-kilab, yang mengejar bangkai ialah anjing. Sebab tu orang yang mengejar dunia ni, para awliya tengok muka dia rupa anjing. Muka dia rupa anjing, bila di muka syafahkan, ya akan Allah Ta'ala basirah mereka nampak. Tu dia antara rupa dia, rupa haiwan yang najis. Sebab Nabi kata dunia jifah, dunia tu bangkai. Dunia mana tu? Dunia yang dicari untuk dunia. Dia cari dunia untuk memuaskan nafsu dia, bukan dia ambil dunia untuk beribadat. Kalau dia ambil dunia ibadat, itu tak termasuk. Pada hadis lain Nabi kata ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia tu tempat tutup tanam untuk akhirat. Mana kita kena jadikan dunia sebagai benih untuk mencabut hasil di sana, maknanya iaitu dengan menjadikan dunia tu untuk jalan Allah, maka hasil di sana. Tapi kalau dia cari dunia semata-mata untuk melayan nafsu dia, ketiga itu diibaratkan dunia itu bangkai. Maka yang mengejar bangkai ialah anjing. Betul, orang kafir itu muka semua macam anjing. Dia tak ada kerja siang malam berambat. Dan juga orang-orang yang lalai.